dan Salma Ahmad, pelakon utama dalam filem Anak Pontianak. Kasih bulan mesra, siang malam tak lupa. Seniwati Salma Ahmad menceritakan bagaimana mula-mula beliau bertapak ke dunia filem di KT Kris Filem. Macam ini ceritanya. Mula-mula sekali saya masuk peraduan kebaya, Ratu Kebaya di Johor Bahru. Saya dapat tempat yang pertama. Kemudian saya masuk lagi peraduan Ratu Miss UMNO Johor Bahru. Saya dapat yang pertama juga. Kemudian selepas peraduan itu 3 bulan, Maria Manado sama Razak, dia telah beritahu dengan Hok Alok sama Lok Wanto yang mengatakan dia akan buat filem Pontianak dan dia nak ambil saya sebagai pelakon. Pergi jumpa Hok Alok. Ni Hok Alok ceritakanlah, dia kata Maria Manado dah rekomen saya sama Razak. Dia kata you boleh berlakon sebagai anak Pontianak. So Maria jadi mak, you jadi anak, kata dia. So saya pun berlakonlah dalam filem Pontianak sebagai anak Pontianak. Apakah kisah lucu beliau semasa penggambaran filem sebagai anak Pontianak kepada Maria Manado? Melihat kau suami istri terlepas dari bahaya, nak. Lebih baik sekarang kau balik ke kampung. Maria tu dia dah pakai comel kan, dah odor muka, dia orang dah make up kan dah. Bila nak make upkan dia, Maria kena makan. Kena makan, kena minum. Kalau dah make up dah tak boleh makan, tak boleh minum. Saya tengok dia, saya kesian pula. Jadi bila saya kena syuting long shot dengan dia, berdua dengan dia orang nak fit light lah, apa lambat. Jadi bila saya tengok Maria, tengok dah lain macam. Maria saya tengok muka saya. Lama-lama saya lari. Saya kata, saya tak nak duduk lagi. Dia kata, no, you kena ambil. Saya kata, kalau gitu, satu oranglah tolonglah jaga kat tepi. Saya bilang, saya takut Kak Maria nanti menjelma betul-betul. Tapi memang betul. Lepas itu, dah habis tu kan, saya makan pukul 10. Saya bawa makanan kat dalam kereta. Jadi kereta saya parking kat bawah pokok besar. Jadi pokok besar tu, masa saya nak parking, saya perasan lah ada macam ranting dia besar kan. Jadi sementara saya turun bukit sikit tu, lampu syuting ada. Jadi saya nak pergilah ambil barang makanan. Bila saya nampak kan, apa sah Kak Maria kat atas pokok? Dalam hati saya tau. Maria tadi pakai comel, apa ini pula pakai lawa? Betul ke Kak Maria ni? Bila saya pergi dekat, saya tengok lagi toleh belakang, nak tengok Kak Maria ada tak ada. Tengok lagi dah tak ada. Nah, lepas syuting itulah saya demam 8 hari. Syuting lepas Pontianak. Memang saya nampak betul-betul macam muka Kak Maria. Tuai padi antara masa